Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Razia Syahmi bin Rasuli dari kelas unit BM6. Okey. Jadi sebelum saya memulakan video saya, mari kita tengok video flashback pada tahun 2020 yang terjadinya pandemik wabak COVID-19. Jumlah kes baharu harian COVID-19 dalam negara hari ini melonjak kepada 20,889 kes. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 57 kes, iaitu bersamaan dengan 1.64% daripada jumlah keseluruhan kes. Jelas Tan Sri Abdul Hamid, majoriti kini memahami bahaya sekiranya PKP diabaikan, manakala baki 1% yang degil kerana sikap tidak ambil kisah mengenai wabak COVID-19. Pada tahun 2020, dunia telah dikejutkan dengan penularan pandemik COVID-19 yang berpunca daripada virus SARS-CoV-2. Wabak ini merebak dengan cepat ke seluruh dunia dan memberi kesan yang besar kepada kehidupan manusia. Malaysia juga tidak terkecuali daripada menghadapi cabaran ini. Pandemik tersebut bukan sahaja mengancam kesihatan masyarakat, malah turut memberi kesan yang ketara terhadap sektor ekonomi serta sistem pendidikan negara. Walau bagaimanapun, kerajaan Malaysia telah mengambil pelbagai pendekatan dan strategi bagi memastikan negara dapat menghadapi pandemik ini dengan sebaik mungkin. Statistik kadar kematian COVID-19 di Malaysia. Secara keseluruhan, pandemik COVID-19 telah memberi kesan besar kepada kesihatan rakyat Malaysia. Jumlah kes COVID-19 yang direkodkan di Malaysia melebihi 5.2 juta kes. Jumlah kematian akibat COVID-19 kira-kira 37,348 kematian sehingga 2025. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Malaysia sekitar 33 juta orang, kadar kematian adalah kira-kira 1,126 kematian bagi setiap 1 juta penduduk. Selain itu, statistik menunjukkan bahawa golongan berumur 60 tahun ke atas merupakan kumpulan paling berisiko dengan lebih 62% kematian berlaku dalam kumpulan umur tersebut, terutamanya mereka yang mempunyai penyakit kronik seperti diabetes, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. Ini menunjukkan bahawa walaupun kadar jangkitan tinggi, kebanyakan kes kematian berlaku dalam kalangan golongan yang mempunyai risiko kesihatan yang lebih besar. Statistik kedua ialah statistik kadar pengangguran di Malaysia semasa COVID-19. Pandemik COVID-19 turut memberi kesan besar kepada ekonomi negara dan peluang pekerjaan rakyat. Sebelum pandemik, pada tahun 2019, kadar pengangguran sekitar 3.3% daripada tenaga kerja. Pada tahun 2020, semasa pandemik, kadar pengangguran meningkat kepada 4.5%, iaitu yang tertinggi sejak tahun 1993. Maksudnya pada tahun 2020, peratus meningkat yang paling tinggi yang pernah berlaku pada di Malaysia. Jumlah penganggur pada tahun tersebut sekitar 772,900 orang. Pada kemuncak pandemik pada tahun 2020, kadar pengangguran pernah mencapai sekitar 5.1% pada suku kedua tahun tersebut akibat penutupan sektor ekonomi semasa Perintah Kawalan Pergerakan, ini PKP.
Situasi ini berlaku kerana banyak sektor pelancongan, perniagaan kecil dan perkhidmatan terpaksa menghentikan operasi buat sementara waktu. Dari sudut ekonomi pula, pandemik COVID-19 telah menjejaskan banyak sektor utama negara seperti pelancongan, perniagaan muncik, perkhidmatan dan industri kecil serta sederhana. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP yang bermula pada Mac 2020 menyebabkan aktiviti ekonomi terpaksa diperhentikan bagi melawan penularan wabak. Banyak premis perniagaan tidak dapat beroperasi seperti biasa dan sebahagian pekerja terpaksa bekerja dari rumah. Keadaan ini memberi tekanan kepada ekonomi negara serta menjejaskan sumber pendapatan rakyat. Bagi mengatasi cabaran tersebut, Kerajaan Malaysia telah memperkenalkan beberapa pakej rangsangan ekonomi bagi membantu rakyat dan memastikan ekonomi negara terus stabil. Antaranya ialah bantuan prihatin nasional yang memberikan bantuan kewangan secara langsung kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Bantuan ini bertujuan meringankan beban rakyat yang terjejas akibat kehilangan pekerjaan atau pengurangan pendapatan. Selain itu, kerajaan turut memperkenalkan program subsidi upah bagi membantu majikan mengekalkan pekerja mereka. Melalui program ini, kerajaan menyalurkan bantuan kewangan kepada majikan supaya mereka tidak perlu memberhentikan pekerja mereka walaupun perniagaan menghadapi kesukaran. Langkah ini amat penting untuk memastikan kadar pengangguran dalam negara tidak meningkat secara mendadak. Kerajaan juga memberi perhatian kepada perusahaan kecil dan sederhana atau PKS yang merupakan tulang belakang kepada ekonomi negara. Pelbagai bentuk bantuan telah disediakan seperti pinjaman mudah, geran khas serta moratorium bayaran pinjaman bank. Bantuan ini membolehkan peniaga kecil meneruskan operasi perniagaan mereka walaupun dalam keadaan ekonomi yang mencabar. Dalam masa yang sama, pandemik COVID-19 juga telah mempercepatkan penggunaan teknologi digital dalam sektor ekonomi. Kalau nak tahu, ramai peniaga mula menggunakan platform dalam talian seperti media sosial dan laman e-dagang untuk memasarkan produk mereka. Perubahan ini menunjukkan bahawa digitalisasi telah menjadi satu keperluan penting dalam memastikan kelangsungan perniagaan pada masa itu. Oleh itu, kerajaan turut menggalakkan penggunaan teknologi digital melalui pelbagai inisiatif bagi meningkatkan keupayaan ekonomi digital negara. Selain sektor ekonomi, sistem pendidikan Malaysia juga mengalami perubahan yang besar akibat pandemik COVID-19. Penutupan sekolah dan institusi pengajian tinggi secara sementara telah menimbulkan cabaran baru pada guru dan pelajar. Namun begitu, bagi memastikan proses pembelajaran tidak terhenti, Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan kaedah pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian. Melalui pendekatan ini, guru menggunakan pelbagai platform digital seperti Google Classroom, Google Meet ataupun Zoom dan aplikasi pembelajaran lain bagi menjalankan sesi pengajaran dari rumah. Pelajar pula dapat mengikuti kelas secara maya tanpa perlu hadir ke sekolah secara fizikal. Selain itu, pelbagai bahan pembelajaran digital seperti video pendidikan, kuis interaktif dan nota dalam talian turut digunakan untuk membantu pelajar memahami pelajaran dengan lebih berkesan. Bagi membantu pelajar yang menghadapi masalah pencapaian internet, kerajaan juga mengambil langkah menyediakan alternatif seperti siaran pembelajaran melalui televisyen pendidikan.
Inisiatif ini dikenali sebagai Didik TV yang menyediakan rancangan pendidikan khas untuk pelajar sekolah. Langkah ini membolehkan pelajar terus mengikuti pembelajaran walaupun menghadapi kekangan teknologi. Walaupun pelaksanaan pembelajaran dalam talian menghadapi beberapa cabaran seperti kekurangan peranti digital dan masalah sambungan internet di kawasan Mabanda, usaha yang dilakukan oleh guru, pelajar dan ibu bapa menunjukkan semangat kerjasama yang tinggi dalam memastikan pendidikan terus berjalan. Pandemik ini secara tidak langsung telah mempercepatkan transformasi digital dalam sistem pendidikan negara. Kesimpulannya, pandemik COVID-19 telah memberi kesan yang besar kepada pelbagai aspek kehidupan masyarakat di Malaysia, terutamanya dalam sektor ekonomi dan pendidikan. Namun begitu, melalui pelbagai pendekatan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan seperti pakej rangsangan ekonomi, bantuan kewangan kepada rakyat serta pelaksanaan pembelajaran dalam talian, Malaysia berjaya menghadapi cabaran pandemik ini dengan lebih teratur. Pengalaman ini juga memberikan banyak pengajaran kepada masyarakat tentang kepentingan kerjasama, inovasi dan penggunaan teknologi dalam menghadapi krisis global pada masa hadapan. Jadi, keseluruhannya, pandemik COVID-19 merupakan salah satu peristiwa global yang paling memberi kesan besar kepada kehidupan manusia pada abad ke-21. Wabak ini bukan sahaja menjejaskan aspek kesihatan, malah turut memberi kesan yang mendalam terhadap ekonomi, pendidikan, sosial serta kesejahteraan mental masyarakat di seluruh dunia. Bermula pada penghujung tahun 2019, virus ini merebak dengan sangat pantas sehingga akhirnya diisytiharkan sebagai pandemik global. Sejak saat itu, kehidupan manusia berubah secara drastik dan dunia terpaksa menyesuaikan diri dengan norma baharu yang tidak pernah dibayangkan sebelum ini. Di Malaysia, pandemik COVID-19 telah memberi kesan yang besar kepada kehidupan rakyat. Bagi mengawal penularan virus ini, kerajaan telah melaksanakan pelbagai langkah seperti Perintah Kawalan Pergerakan atau dikenali PKP. Pelaksanaan PKP menyebabkan banyak sektor kehidupan terpaksa dihentikan buat sementara waktu. Contohnya seperti sekolah, universiti, pejabat, pusat perniagaan dan tempat awam ditutup bagi mengurangkan risiko jangkitan. Aktiviti yang sebelum ini menjadi rutin harian seperti berkumpul bersama rakan, menghadiri majlis atau melancong terpaksa dihentikan demi keselamatan bersama. Dari sudut kesihatan pula, pandemik ini telah memberi tekanan yang sangat besar kepada sistem kesihatan negara. Hospital terpaksa menampung jumlah pesakit yang semakin meningkat dari semasa ke semasa. Dalam keadaan yang mencabar ini, petugas barisan harapan seperti doktor, jururawat, anggota keselamatan dan sukarelawan memainkan peranan yang sangat penting. Mereka bekerja tanpa mengira masa dan tenaga demi memastikan pesakit mendapat rawatan yang terbaik. Pengorbanan mereka bukan sahaja menunjukkan profesionalisme yang tinggi, tetapi juga mencerminkan nilai kemanusiaan dan tanggungjawab terhadap masyarakat. Secara keseluruhannya, pandemik COVID-19 merupakan satu peristiwa besar yang telah menguji ketahanan masyarakat di seluruh dunia. Walaupun ia membawa pelbagai kesan negatif terhadap kehidupan manusia, pengalaman ini juga memberikan banyak pengajaran yang berharga. Masyarakat belajar tentang kepentingan disiplin, kerjasama,
empati dan tanggungjawab terhadap kesejahteraan bersama. Akhirnya, pandemik ini menjadi satu peringatan kepada kita semua bahawa kesihatan merupakan aset yang paling berharga dalam kehidupan. Kita perlu terus menghargai usaha petugas barisan hadapan, mematuhi langkah-langkah kesihatan awam dan menyokong antara satu sama lain dalam menghadapi sebarang cabaran pada masa hadapan. Dengan semangat kerjasama dan kesedaran yang tinggi, masyarakat mampu bangkit semula dan membina masa depan yang lebih kuat, lebih bersedia dan lebih berdaya tahan